Okey, dalam episod kali ni uh, kita boleh putuskan yang Hana dan Zakwan ni dah tak ada apa-apa lah, kecuali berkongsi anak iaitu Raikal. Tapi sebab siapa, Zakwan ni dia nak menang lah, maksudnya dia nak dapat hak anak dia Raikal. Dia sampai tahap dia macam racun pemikiran Raikal. Dia baru 6 tahun, supaya stay dengan ayah dia tu, Zakwan tu. Kononnya macam bila anak dia tu bersama dengan Hana, dia rasa kesepian rasa macam sebab apa, bila mak dia dah jadi ibu tunggal, Hana ni, mak dia kena kerja lah, tapi sebelum tu pun rasanya mak dia pun kerja ke, mak dia kena menanggung biawak hidup je kat sebelum ni. Tapi kali ni dia kenalah hidup sendiri tanpa seorang suami, tapi kena menjaga anak dia. Tapi itulah, bila apa benda yang Raikal sebut tu, macam dia rasa tak ada sesiapa, tak ada kawan ke apa lah kat rumah, macam tak make sense juga pada saya. Sebab kat rumah Hana tu ada je nenek dia boleh je jaga Raikal tu, bukan macam tak terjaga pun anak dia tu. So macam pada saya macam Hana boleh je jumpa anak dia lepas balik kerja, gitu je. Bukanlah macam Hana tu pergi out session seminggu sekali baru jumpa anak dia, tak begitu. Tapi saya dengar kata-kata Raikal ni macam tak mungkin budak 6 tahun boleh cakap macam tu, boleh fikir macam tu. Mesti ada ayah dia bagi racun dia, suruh cakap macam tu dekat Hana. Lepas tu elok pula Zakwan ada kat sebelah tu, so dia ambil Raikal lah, macam nak bawa balik lah, macam tak nak bagi terus dia tinggal dengan Hana. Entah apalah, macam bila saya fikir balik, kalau Raikal tinggal dengan Zakwan tu, apa keperluan Zakwan tak ada anak dia boleh jagakan anak dia tu. Nak bagi Azrin jaga bini baru dia tu, rasa macam Azrin tu kaki shopping dia, macam tak ada, saya lihat tak ada sifat nak jadi macam mak kepada si Raikal ni, mak baru lah maksudnya. Okey, jumpa lagi.